So memang orang cakap core business yang dia buat tu shoot Cina kahwin lah. Cina kahwin lah. Tapi mostly kebanyakan Cina kahwin. Tapi dia banyak event jugalah. Ada sekali tu, ini selepas aku kerja dengan dia. Ini cerita selepas aku kerja dengan dia. Ada job dekat Singapura. Oh ni maksudnya kau dah tak kerja dah tak kerja dah. Tapi dia masih panggil aku lagi. Sekarang ni dia masih panggil aku lagi. Oh kira ni you free ah? You free ah? Free. Mana? Singapura ada pasport dah. Ada. Itu pergi Singapura. Okay. So sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kurang lah. Dalam setahun tu 2-3 lah. Dekat Singapura tu buat apa? Singapura tu aku bukan roman lah. Yelah. Aku dengar handle. Aku salah dengar. Tukang romen. Tukang romen. Aku terkejut. Okay, kameraman. Handle kan ada 3 kamera kan. Okay. 3 kamera. Aku kamera salah satu lah. Okay. Sampai dia orang ada GM sendiri lah. Kan yang dia. Dia buat sendiri tau.